Kita bertemu kembali. Apa yang kamu lihat di belakang aku? Di sini semuanya dimonopoli oleh warga-warga asing. Semuanya. Okey, hanya satu ataupun dua gerai saja yang kepunyaan orang warga-warga tempatan, dan selebihnya kepunyaan ataupun penjagaan warga asing. Siapakah yang memberi lesen? Kita dapat daripada tinjauan kita ni, mereka tak ada lesen yang sah. Tak ada permit yang sah. Okey, mereka memasukkan permit. Mereka ada membuat berbagai-bagai penipuan. Sini lihat sendiri. Kedai untuk disewa oleh warga tempatan kita sendiri. Bila warga tempatan kita yang buat macam ni, siapakah yang kita harus persalahkan? Di manakah kerajaan kita? Apa yang mereka tengah buat? Okey, ini berlaku di bawah batang hidung kamu sendiri. Apa yang kamu nak buat? Adakah kamu akan berpeluh temuh, berdiam diri? Ataupun adakah akan kamu bersama-sama kita CMM untuk memberitahu kerajaan yang kita tak nak ini? Okey, inilah dia suasana gambaran sebenar Bandar Diraja Kelang yang sepatutnya kita bagi keutamaan kepada rakyat tempatan. Sepertinya sahabat saya beritahu, kedai untuk disewa, tetapi yang menyewanya adalah warga tempatan dan disewakan oleh warga asing. Dan di dalam ni pun kita telah bongkar yang mana lesen dia boleh gunakan untuk semua jenis penjagaan. Yang ini kita tidak boleh terima dan tak masuk akal. Jadi saya minta pihak-pihak yang berkenaan tolong pantau, tolong buat orang kata apa, homework kerja supaya perkara-perkara seperti tidak berlaku lagi kan. Okey, itu saja. Okey, sekitar kawasan okey, tok. Okey. Nampaknya di sini tak ada warga tempatan ya. Hanya kita saja warga tempatan kat sini ya. Okey, warga tempatan semua dah lenyap, entah pergi mana. Ini Bandar Diraja. Okey. Pendahulu kita adalah Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor. Okey, ini bandaraya kita. Mana perginya orang kita? Lihat sekeliling kamu. Mana ada seorang pun tak nampak. Kita saja. Mari. Okey, sekarang kita akan pergi buat tinjauan satu lagi kedai. Di sini kamu boleh nampak satu mini market. Okey, kedai Serbanikas PS Futures Enterprise. Mari kita tinjau sama-sama apa yang berlaku di sini. Siapakah yang menyewa tempat ni dan siapakah pemilik tempat ni? Marilah kita sama-sama. Ada kedai bidar. Lesen. Ya, ambil situ. Okey. Kita akan membongkar satu persatu. Kita akan membongkar satu persatu apa peristiwa yang berlaku di sini. Okey. Kita berbagai. Kamu akan tekan like dan share. Tekan like dan share. Viralkan benda ini. Depan sana, Penduduk tempatan mesti tahu. Kita mesti tahu apa yang berlaku. depan sana, selepas kedatangan kita, mereka sudah tutup kedai. Okey. Bermaksud mereka menjalankan perniagaan di Bandar Kelang secara terbuka tanpa lesen. Satu-satunya kedai warga tempatan. Satu-satunya kedai warga tempatan ya, Cina yang punya. Kita tak ada hak nak buka, orang baru tutup kedai ini. Baru tutup. Mana tu orang sudah lari dia pun. Semua kedai warga asing
Semua ni adalah kedai warga asing. Maka sambung apa yang perempuan buat dan gaduh saya sampaikan. Atau ramai yang macam fokuskan lebih kepada Okey, sekarang ni kita akan berkumpul dan kita akan live balik dalam masa terdekat.